Yang bila diturunkan daripada syurga tu, kat sinilah tempat mereka berdua ditemukan kembali, tahu tak? Yang kedua, peristiwa Nabi Ibrahim yang mendapat wahyu daripada Allah SWT untuk sembelih anaknya Nabi Ismail. 3 kali baginda bermimpi untuk turun. Dikatakan salah satu tempatnya adalah di sini. Dan peristiwa yang ketiga yang penting adalah kat sinilah berlakunya kutubah Rasulullah SAW yang terakhir sebelum baginda wafat. Jadi dekat sini bukan semata-mata adalah tempat untuk mendapatkan jodoh. Okey? So maksudnya saya tak bolehlah nak tulis nama saya dengan boyfriend saya dekat tembok tu. Tak boleh, bid'ah. Awak nak cakap mak saya bid'ah ke? Okeylah, kalau macam tu saya tulis nama saya dengan nama awak. Tak bid'ah kan? Sebab awak bukan boyfriend saya. Betul tak? Tak ada. Saya tulis nama awak dengan saya bukan untuk minta ke Allah supaya berjodoh dengan awak. Tidak, bukan. Saya nak tulis nama awak dengan saya supaya awak ni layan saya dengan elok. Bersabar dengan saya, berlembut dengan saya, tak menyakitkan hati saya. Boleh kan? Macam tu. Tak boleh. Itu lagilah bid'ah. Allahu Akbar. Semua benda tak boleh. Tak apa, kau tunggu aku buat. Aku tetap akan buat. Awak! Awak, tadi awak tulis apa di atas batu tu? Awak tulis nama boyfriend awak. Kan saya dah cakap benda tu bid'ah. Awak betul nak tahu apa saya tulis kat situ? Yelah. Sebenarnya saya tulis nama saya dengan nama awak. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Takut ke? Kata